Hai semua, welcome back to The Hot TV. Saya Dia Zara dan saya Nur Delisha. Hari ini kami ingin membawa anda semua bersama-sama menyaksikan majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik tahun 2025 di SMK Perempuan Air Panas. Majlis ini dianjurkan bagi meraihkan kejayaan murid-murid yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun 2025. Jom saksikan bersama. Hai semua, bersama saya sekarang adalah tetamu istimewa kita iaitu Dr. Laivina Anandan, Pegawai Perubatan Sarjana Hospital Chancellor Tuanku Muhriz yang diundang khas untuk merasmikan majlis pada hari ini. Untuk makluman semua juga, Doktor merupakan bekas pelajar sekolah di sini. Hai Doktor, selamat kembali ke sekolah. Boleh tak Doktor kongsikan apa perasaan Doktor dapat melangkah semula ke sekolah ini setelah sekian lama? Happy dapat jumpa balik cikgu-cikgu lama. Nostalgic sikit lah sebab bangunan semua dah baru kan. Tinggal bangunan lamanya satu je. Otherwise happy lah, happy dapat menyumbang kembali jumpa adik-adik semua. Okay, seterusnya, boleh ke Doktor kongsikan sedikit momen-momen yang paling Doktor ingati sepanjang bersekolah di SMK Perempuan Air Panas sebelum ni? Okay, saya kat sini dari 2004 sampai 2008, so form 1 sampai form 5. Momen-momen best, I suppose jumpa ramai kawan. So kebanyakan kawan yang kita jumpa waktu tu sampai sekarang pun we are still friends, still ada group message bersama-sama, keluar lagi, berhangout semua masih ada lagi. So banyak friendship yang jumpa dekat sini masih berterusan. Otherwise dapat wakil pergi sampai Kelantan, pergi sekolah pergi sampai Kelantan, that was quite fun. Masuk tim debat, asyik berdebat sini sana. Apakah nasihat yang Doktor boleh berikan kepada pelajar SMK Perempuan Air Panas supaya mereka menjadi capai impian dan berjaya seperti Doktor? Nasihat saya, banyakkan study, jangan give up. SPM tu penting,
pastikan dapat CJ dulu. Paling penting dapat CJ. Sebab nanti nak kerja pun dia minta CJ SPM juga. And then always percaya kepada diri. Semua nak cakap always be kind to yourself. Kalau you rasa penat sangat tu, don't be too hard on yourself lah. Be very helpful to your own self sebab yang paling banyak sacrifice in the end is actually diri you dulu, parents and your teachers as well. But always remember beri keutamaan kepada diri. Kalau diri you penat, stop, relax, go on. Wah, sangat menarik dan sangat memberi inspirasi. Terima kasih Doktor. Bye. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah pada hari ini. Semoga kejayaan pada hari ini menjadi pendorong untuk anda semua terus melangkah ke tahap yang lebih tinggi lagi pada masa hadapan. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye!